makan fast food, goreng-gorengan, Betul. itu semua menyumbang kepada kesihatan yang tak baik lah. Terutamanya sekarang ni kita tengok asap rokok pun merata-rata. Betul. Itu pun memberi kepada satu stres lah kepada badan kita. Jadi stres tersebut tu, yang boleh menyebabkan badan kita ni mudah sakit. Ya. Itu dia boleh menyebabkan kita cakap radikal bebas tadi. Selain daripada tu, dengan dunia yang sibuk kan, jadi makan fast food Betul. mungkin 2 hari sekali. Ya. Itu pun goreng-gorengan. Betul. Itu semua menyumbang kepada kesihatan yang tak baik lah. Itu radikal bebas juga lah. Itu boleh Kalau betul. phone, doktor, ada radikal bebas tak dari phone? Daripada radio wave Gelombang tu tu. lah. Gelombang tu. Cahaya matahari bagus lah. Cahaya kalau cahaya phone tu. phone, cahaya phone pun tak bagus lah. Boleh menyebabkan radikal tu terbebas lah. Jadi sebab tu kita perlulah ambil antioksidan ni, dan saya sarankanlah untuk ambil Raudia kerana bahan-bahan dia memang boleh membantu kita mengekalkan kesihatan kita.